Hai, Assalamualaikum. Saya Umzada Bintu Mahasiswa. Hari ini saya akan menggunakan satu slide bertajuk peranan tanggungjawab pelajar di abad ke-21. Saya daripada OUM. Kita akan dalam fokus kemahiran pelajar abad ke-21 lah. So, kita akan bincangkan sedikit objektif yang kita akan bentangkan untuk memahami peranan tanggungjawab seorang pelajar untuk mengkaji persekitaran pembelajaran dan untuk memupuk perkembangan minda. Selain itu untuk menentukan kemahiran emosi dan interaksi seorang pelajar. Okey, kat sini peranan tanggungjawab seorang pelajar di dunia mesti ada perasaan ingin tahu. Bila pelajar tu ada perasaan ingin tahu, dia akan cuba untuk mengejar ilmu dan sentiasa itu mencari maklumat dalam pelbagai sumber pelajaran di dalam talian dan bertanya kepada soalan. Dan mereka akan start bertanya, aktif dengan cara bertanya soalan supaya yang relevan dan juga kritikal dan dapat menyelesaikan soalan tersebut lah. Dan mereka cuba untuk mencipta ilmu, peranan aktif dalam mencipta ilmu melalui kajian dengan eksperimen. Dekat sini, kita pergi pada proporsi maklumat. Seorang pelajar yang selepas dia tahu tentang sesuatu maklumat yang sahih, yang benar, ilmu tersebut akan dikongsi dengan rakan sekuliah lah dalam platform seperti Google Meet dalam perbincangan supaya mereka dapat menyelesaikan masalah bersama. Bersifat berdikari, biasanya mereka tidak bergantung kepada pengajar. So, mereka perlu ikut jadual yang telah disediakan, mesti ikut siap ketegasan yang telah diberikan. Pengurusan diri, pelajar perlu uruskan masa, tenaga, komitmen dengan bijak, terutama bila jadi seorang pelajar dan masa yang sama menguruskan berbagai tugasan dalam pembelajaran talian keutamaan. Okey, kita beri ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital. Mesti akses yang mudah, mesti ada telefon, laptop. Okey, untuk kita dapat akses internet lah. Boleh diakses bila masa kat mana-mana pun boleh. Okey, dan ini macam dekat bilik boleh, dekat jalan-jalan boleh. Teknologi inovatif, gamifikasi. Biasanya ini kita panggil realiti maya lah, VR. Pun ada kita guna untuk sistem pendidikan. Pembelajaran ruang untuk persaingan data ini kolaborasi lah. Mereka akan start buat perbincangan dalam kolaborasi kerjasama dengan kawan-kawan. Okey. Untuk meningkatkan perhubungan interpersonal, kemahiran komunikasi, untuk persediaan pekerjaan nantilah. Diorang guna Google Meet dan membincangkan semasa projek berkumpulan. Menggalakkan pelajar berkongsi idea menyelesaikan masalah bersama lah. Lepas tu pemakluman segera. Yang ni kita cakap platform Kahoot. Kat situ kita ada buat soalan-soalan, latihan. So di dalam kalangan pelajar, kebaikannya mendapat makluman segera. Penting dalam sistem pembelajaran digital. Mereka dapat membagikan kesilapan yang meningkatkan proses pembelajaran yang berterusan. Itu satunya makluman segera. Okey, kita pergi pada memupuk perkembangan minda dengan melibatkan diri dalam teknologi baru serta belajar secara berkesan. Kemahiran komunikasi. Pelajar menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet untuk berkomunikasi dengan pelajar dengan pensyarah lain. Sebab apa? Dia membantu berinteraksi dan komunikasi secara alamiah. Okey, lepas tu pelajar juga akan start dapat cakap dengan pensyarah walaupun dia duduk dekat luar negara. Kemahiran komunikasi boleh berinteraksi dengan lebih banyak individu dalam kumpulan dan meningkatkan kemahiran dari segi berbincang, mendengar, menyampaikan idea. Kemahiran ini akan menjadi satu soft skill. Literasi digital, iaitu kemahiran mengenal pasti mencari masalah, memahami, menilai dan juga menganalisis supaya dapat menyelesaikan masalah dengan teknologi dengan bijak produktif. Okey, khusus dalam talian. Pelajar diberi peluang untuk khusus kat luar, biasanya untuk memperluaskan pengetahuan dalam bidang yang diorang minat melalui platform seperti Moodle. Pemikiran kritis, pelajar dapat mengembangkan minda dalam mencari jurnal, e-buku, Google Scholar dan juga bahan ilmiah dalam talian untuk masa kemahiran kritikal. Okey, kita pergi kepada kepentingan kemahiran emosi, kebesaran dan interaksi sosial dalam kalangan pelajar. Okey, bila kita dapat mengawal stres, pengurusan emosi baik membantu pelajar mengawal stres yang timbul di masa depan dengan pembelajaran dalam talian. Dan dia dapat meningkatkan tumpuan lah. Bila kita dapat kawal stres, kita dapat meningkatkan tumpuan dengan emosi yang terjaga, dapat rehat yang cukup juga dan kita mudah fokus. Dan kita akan sentiasa ikut kelas lah. Lepas tu kita dapat kerjasama harmoni. Kemahiran pengurusan emosi baik dapat tingkatkan kemampuan pelajar bekerjasama dengan kawan-kawan supaya dapat elakkan daripada perasaan negatif. Lepas tu komunikasi berkesan. Pelajar dapat uruskan emosi dengan baik, boleh berkomunikasi dengan lebih efektif dengan rakan kuliah dengan pensyarah. Dekat sini kita nampak manfaat dia kan. Pengurusan emosi, iaitu pengurusan emosi dapat kurangkan konflik dalam interaksi sosial dan meningkatkan hubungan interpersonal dalam pelajaran. Okey, adaptasi teknologi, pelajar dapat uruskan emosi dengan lebih baik dan terbuka dengan alat pembelajaran yang baru mengatasi cabaran teknologi. So, dia mudah dapat terima cabaran. Lepas tu meningkatkan keyakinan diri. Pelajar dapat kuasai emosi mampu atasi rasa rendah diri, takut apabila berhadapan dengan talian.
Okey, kat sini kita lihat kesimpulannya kemahiran pelajar abad ke-21 melibatkan pelajar dan pendidikan digital tidak hanya bergantung pada penguasaan tadika tetapi juga perlu keistimewaan emosi supaya ia dapat berkembang dengan minda yang berkesan. Pendidikan digital yang holistik akan melahirkan generasi yang bukan sahaja cerdik teknologi tetapi seimbang dari segi emosi dengan sosial. Itu sahaja perbincangan kita hari ini. Terima kasih.